Hai gang, bersama di sini. So, aku nak bandingkan 3 phone paling badak paling kuat tahun ni, iaitu ada Oppo A6 Pro 5G, Vivo V60 Lite dan juga Honor S9D 5G. Okey. Kalau nak cakap pasal ketahanan, 3 phone ni memang antara yang paling badak lah yang baru rilis. So, macam kita tak test sangat lah pasal ketahanan, tapi kita test part kamera, pengecasan dan spek yang lain. So, ini Vivo V40 Lite. Dekat sini dia ada ultra wide 0.6 8 megapiksel. Main kamera dia 50 megapiksel guna sensor Sony IMX882, and then dia ada 2 kali lossless zoom dekat part kamera dia, okey. And then untuk video pula, okey, dia boleh record maksimum 4K 30 fps, termasuk macam onkan dia punya stabilization lah, dan juga boleh record 1080p 60 fps. Okey, untuk kamera depan dia pula nampak dia 32 megapiksel kamera, dan kalau nak record video, video boleh berapa ni? 4K 30 fps juga. Dan untuk foto dia tak ada fungsi ultra wide ke apa, single lens dia macam tu. Okay, now Honor X9D. Honor X9D pun dia ada lens ultra wide juga 0.6, and then kamera utama dia 108 megapiksel. Tapi korang nampak kan perbezaan warna yang agak ketara, mesti sensor dia pun berbeza. And then ada 3 kali zoom dekat sini. Lepas tu untuk video sendiri dia boleh record 4K 30 fps juga, dan juga 1080p 60 fps. Untuk kamera depan pula dia boleh record maksimum 1080p 30 fps, dan juga inilah foto dia. Jadi kita akan ambil gambar untuk test hasil kamera dia. Yang ni pula Oppo A6 Pro 5G. So untuk bahagian kamera dia tak ada ultra wide, dan dia boleh 2 kali zoom. Okay, so untuk video pula dia boleh record maksimum 1080p 60 fps saja, tak boleh 4K langsung, okey. And then untuk kamera depan pun dia boleh record maksimum 1080p 30 fps, dan inilah hasil gambar dia. Okey, so sekarang aku dah ready untuk nak ambil gambar. Ya, jom kita bandingkan. So yang pertama untuk selfie kamera, kalau korang perasan cutting edge Vivo dan juga Honor agak lebih sharp berbanding Oppo yang agak blur dekat dia punya cutting edge. Dan entah kenapa dekat Oppo muka aku agak kemerahan, yang sebenarnya masa tu muka aku tak merah pun. Cuma langit kat Honor nampak lebih biru lah, nampaknya dia naikkan kontras sedikit. And then ini adalah ultra wide, entah kenapa aku tak banyak ambil gambar, tapi korang boleh tengok dynamic range dekat Vivo V60 Lite much better, yang mana dekat Honor dia agak blown up sikit dekat background, dan Oppo dia tak ada ultra wide, jadi aku ambil lah sekali satu kan untuk fill in dalam video. Ini pula hasil portrait kali satu. Dekat sini Oppo agak dapat jaga exposure tu, walaupun still masalah yang sama, muka aku jadi agak kemerahan. Sedangkan Honor dia macam over process sikit gambar tu. Dan Vivo sharp macam biasa, tapi agak kontrasti dekat situ. Nice untuk gambar jam CMF ni. Aku ada satu masalah dengan Oppo yang mana dia agak susah nak fokus pada objek. So dekat Oppo tu itu adalah take kali ketiga berbanding 2 gambar lain yang dah memang aku ambil semasa first take. Dan ya, Oppo still struggle untuk bahagian portrait dia, sedangkan V60 gambar dia lebih true to life lah. Ini pula portrait kali 2. Yang ni aku rasa lebih favorite dekat Vivo V60 Lite daripada segi warna dan juga dia punya sharpness. Lepas tu ini adalah main kamera dia, foto kali 1. Aku ada ambil beberapa sampel, dan ya, korang nilai sendiri dekat bahagian komen yang mana korang paling minat. Okey, sekarang Honor S9D 5G dia boleh record ultra wide macam korang tengok, tapi boleh 1080p 30 fps sahaja. So 30 fps ni aku macam kurang favorite, so kita akan ke 1080p 60 fps macam yang korang tengah tengok sekarang ni. So bila dah 1080p 60 fps ni tak boleh switch ke ultra wide lah dan kita pegang macam ni juga. Adakah ngam ke tidak ngam fit in dekat muka? Cuba korang komen dekat bahagian komen yang mana satu sesuai lah kalau nak buat vlog untuk muka kan, sebab ultra wide basically tak support. Okeylah, tak support. Honor je yang support. Dan ini kamera depan untuk Honor S9D 5G. Macam biasa boleh 1080p 30 fps je, tapi dia tak boleh nak 4K lah 30 fps. So kat atas tu ada matahari juga, which is okay.
Ni detail-detail dia korang boleh tengok lah. So ini adalah video dengan menggunakan Oppo S6 Pro 5G dengan 1080p 60fps. Sebab itu je maksimum dia. Video dia tak boleh ultra wide. So aku tengah pegang dengan dua tangan sekarang ni. Nampak kalau daripada side aku dia memang nampak macam gegar sikit kan. Tapi tak tahulah result dia jadi macam mana kan. Jom kita buat macam ni. Cukup lebar tak sebab dia ultra wide. So mungkin agak dekat sikit dekat muka aku kan. Dan ini adalah untuk kamera depan Oppo S6 Pro 5G. Sama juga boleh 1080p 30fps. Cuma dia nampak macam lebih lebar sikit lah dia punya sudut pandang. Okey, yang ni pula dengan menggunakan V60 Lite 5G. Yang ni dia ada stabilizer dia sendiri. Dia ada mod stabilizer tu. Jadi aku record video ni 1080p 60fps sebab nak bagi adil untuk Oppo juga. Sebab Oppo tak boleh record 4K 30. So ya, inilah dia. Korang boleh nampak. Okey tak? Fit in muka aku baik tak? Sebab pun dia tak boleh nak switch to ultra wide juga dia punya video. Okey, yang ni kamera depan, dia boleh 4K 30fps dan juga 1080p 30fps. So kamera depan dia tak boleh nak 60fps. Okey, nampak? Jom kita pusing-pusing sikit. Ada matahari ke atas tu. Looks good. Okay, ke kamera. So itulah hasil gambar dan video menggunakan ketiga-tiga phone ni. So untuk hasil gambar dia subjektif. Cantik di mata aku, mungkin tak cantik di mata korang. Korang komen di bawah apa pendapat korang tentang hasil-hasil gambar tu lah. Ada beberapa lagi perbezaan dia, terutama daripada segi harga. Untuk Oppo harga dia RM1,199 dengan varian 8256. Sedangkan Vivo harga dia 1399 pada varian 8256. Tapi masa launching hari tu kan ada offer, dia jadi 1199 je. Sama harga dengan Oppo S6 Pro 5G ni. Dan untuk owner dia lebih mahal sedikit, 1499, tapi RAM dia lagi besar 12GB. Varian 256 juga. Actually harga dia yang lagi mahal ni memang sesuai lah dengan dia punya spek, dia punya performance. Macam aku test Antutu untuk ketiga-tiga phone ni, satu phone aku test 3 kali. Dan ini adalah result untuk Oppo 6 Pro 5G. Dia around 580 ribu dan sesuai lah dengan chipset yang dipakai iaitu Dimensity 6300 6nm. Sedangkan untuk Vivo dia memang konsisten 3 kali kiraan 8900 ke atas je dan hampir cecah 900,000. Vivo sendiri guna chipset Dimensity 7360 Turbo 4nm. Dan last Honor X9D. Kenapa aku cakap harga dia memang dapat difahami? Sebab kiraan Antutu dia pun dah hampir 1 juta. Setiap aku test makin meningkat nilai dia. Chipset yang digunakan Snapdragon 6 Gen 4 4nm. So di atas kiraan data, Honor S9D memang jauh lagi perform lah, hampir 2 kali ganda berbanding Oppo S6 Pro 5G. Untuk panel screen pula, tiga-tiga ni sama je, guna AMOLED 120Hz. Tapi perbezaan ketara dia ada pada bateri dan pengecasan. Untuk Oppo, bateri dia 6500W dengan 80W fast charging. Sedangkan Vivo sama juga 6500, tapi charging dia lagi laju 90W. And last untuk Honor S9D, bateri dia jauh lagi tinggi 8300 mAh, tapi pengecasan pantas dia kurang sikit 66W. Ya, depend pada korang lah nak pilih yang mana kan. Mungkin bila korang pilih Honor dengan bateri capacity dia yang besar tapi dia kurang laju berbanding yang lain, dia akan ambil masa sikit untuk cas. Berbanding dua kat sini, yang confirm nak capai 100% tu lebih laju berbanding Honor. Dan kalau nak cakap pasal design jujurnya dari ketiga-tiga phone ni aku memang suka pegang Honor lah, sebab kat belakang ni macam ada satu leather texture kan, dan buatkan kau rasa pembelian kau tu lebih berbaloi. Lebih baloi sebab feel dia tu. Cuma bezel dia je lah aku kurang gemas sikit. Aku suka lagi bezel dekat Oppo dan juga Vivo. Yang aku rasa finishing dia lebih kemas, sebab dia macam matte silver kan kat tepi-tepi ni. So tak apa, itu saja perbandingan aku. Sebenarnya video ni aku nak buat comparison kamera je, tapi aku bagi sekali lah input-input yang lain supaya korang mudah untuk buat pilihan. So thank you for watching. Kalau korang enjoy, sila tekan like dan juga subscribe. Wow, hebat sekali.